Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Alisha Zafira binti Muhammad Farhan. Saya dari kelas 3 Esther. Hari ini saya akan mendeklamasikan sebuah saja yang bertajuk Pesananku. Saja ini ditulis oleh Saudara Hasdi dari Johor Bahru. Saja ini juga diperoleh dari buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 3 muka surat 27. Mari dengarkan. Wahai kawan, dengarlah luahan hatiku ini. Janganlah dibuang minyak masak terpakai. Kitarlah semula agar alam ini terpelihara. Wahai rakan, alangkah baiknya jika bersama-sama kita mengolah semula minyak masak terpakai menjadi sabun untuk cucian. Wahai teman, andainya ada minyak masak terpakai, usahlah dicurahkan kerana kita mampu memprosesnya menjadi lilin untuk sinari kegelapan. Sekian, terima kasih.